Kau memang ada mempunyai bakat yang hebat dalam muzik. Saya khawatir saya tak layak menerima pujian ini. Lagipun saya ini bukannya butler yang biasa. Kau ada butler yang sangat hebat. Ya, Phantom Hive. Dia cuma butler je. My lord, saya ingin bercakap dengan Cloud sesuatu yang penting kalau kamu tak keberatan. Kenapa tidak? Cloud, 10 minit. Selesaikannya dalam 10 minit. Kalau kau tak boleh, kau akan didenda. Yes, Your Highness. Kau selesaikannya dengan cepat. Kau dengar tak? Yes, my lord. Aku akan menjadikan kamu berdua sasaran balas dendam, tuan muda aku. Sebaik sahaja sel Phantom Hive membalas dendam, aku akan menangkapnya. Kita letakkan petai kita. Atas pakatan ini, Kenapalah Sebastian masih hidup lagi ya? Kau rosakkannya ke? Cloud. Kau memang rosakkannya. Aku kena denda kau lah ni. Apa yang aku harus buat ya? Awak tidak perintahkan saya untuk membunuh Sebastian Michaelis. Semuanya telah diaturkan. Siang bertukar malam, salju menjadi merah dan dusta menjadi benar. Itulah seorang Clancy Butler. Oh. Saya impikan satu majlis hebat untuk awak. Oh.